Suami, bila genggam tangan isteri dalam labor room tu, sedar tak apa yang isteri lalui waktu tu? Dia sedang bertarung nyawa, menahan sakit yang bukan sedikit. Setiap kali kontraksi datang, seluruh tubuhnya menahan perik yang tak terbayang. Air mata menitis, tapi dia tetap cuba kuat. Sebab dalam fikirannya cuma satu, selamatkan anak kita. Awak mungkin nampak dia lemah, tapi dalam diri dia sedang berlaku perjuangan antara hidup dan mati. Degupan jantungnya berlawan dengan kesakitan, hanya Allah yang tahu. Dan bila akhirnya anak itu lahir dengan selamat, senyuman yang awak nampak tu bukan tanda dia dah pulih, tapi tanda syukur sebab Allah masih panjangkan nyawanya untuk keluarga kecil ni. Jadi suami, pandanglah wajah isteri awak tu selepas semuanya selesai. Ucapkan terima kasih kerana dia baru saja melalui saat yang paling sakit dalam hidupnya demi melahirkan zuriat awak ke dunia ini.